Adakah gugur tanggungjawab suami beri nafkah pada isteri jika keluar bekerja dan ada pendapatan sendiri? Tidak gugur. Dengar baik-baik orang laki-laki. Orang laki-laki bila dia berstatus sebagai suami, wajib beri nafkah isterinya. Sama ada beri mata benda atau beri wang untuk belanja. Apa dia? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kalau sakit, ubat-ubatan dan rawatan. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kalau bandar ni lebih kurang RM2,000 sebulan kena beri ke bini. Dah gaji RM1,200 balik awal. Kalau alik keluarga, alik basuh, alik jenaga lebih kurang RM1,000 sebulan. Belanja orang hulu. Kita bandar ni antara RM1,500 hingga RM2,000 sebulan. Ni zaman minyak diesel mahal. Ni turun masa nak mengundi. Faham tak pergi? Betul tak? Jadi kalau katalah kita ambil modal senang lah. RM2,000 sebulan. Wajib beri. Ada bulan, 2 bulan kita sengaja tak beri. Berdosa. Dah kira berhutang sampai kiamat. RM4,000 dengan bini kita. Bila tu? Kalau isteri kita kerja ada gaji dah. Walaupun gaji besar pada laki, laki wajib beri juga. Masalahnya nafkah tadi. Contoh, gaji bini dia besar sangat. RM80,000 sebulan. Bini dia kontraktor kelas A. Buat stadium, buat jambatan. Betul tak? RM80,000 sebulan biasa saja. Kalau orang KL berjuta-juta sebulan pendapatan. Saya ada jumpa seorang perempuan. Dia orang kaya. Dia ni suka mandi laut. Orang KL lah. Dia suka mandi patah lah. Dia mandi patah bukan mandi patah waktu buruk. Di Maldives. Pergi di Maldives, terbang saja RM3,000 pergi balik. Kemudian sampai sana disewa patah. Patah tu lebih kurang 200 meter tutup. Dia seorang yang mandi. Bayar lah RM8,000, RM7,000. Orang kaya. Macam mana? Mandi patah dia seorang yang mandi. Ada orang sewa pula RM30,000 sehari. Mandi sutir pula tu dia sekor hidup situ. Orang kaya. Contoh. Dah nak royak. Jadi, bini ni RM80,000 gaji sebulan. Faham tak ke? Laki RM800 timbalan JPKK. Faham? Contoh. Wajib juga laki ni kena bayar makan minum nafkah bini dia sampai mati. Nampak? Okey? Katakanlah ada sebulan tak ingat beri, salah. Jadi zimmah, jadi hutang. Dah halal tak? Tidak halal. Bila halal, isteri melapaskan ucapan, saya halalkan yang abang hutang saya 1 bulan nafkah pada tahun 2019 itu. Baru jadi halal. Batu mana-mana suami, ada bulan yang dia tak ingat beri, minta halal dengan isteri. Yang khabar ada itu 2 tahun 2021 ada abang dak wish bulan kan, 1,000. Faham? Jadi nak minta halal lah. Bini kata, Allah, kita hidup lama dah, tidak halal. Faham? Tidak halal. Wajib bayar. Ada tidak halal, pandang mukamu. Faham lagi? Tak bayar, berdosa. Jaga baik-baik. Nak bini ramah. Mungkin jabat agama minta minta borang poligami saya. Diri borang saya. Lepas tu kat gaji dia tulis minimal 9,000. Kalau nak nikah 2. Dah mu 900 gaji. Nikah warna. Faham lagi? Nikah warna 2, lo dalam pun ikat ke dawar. Faham?